Saya solat, wajib sunat, mengaji, zikir, sedekah, hormat ibu. Tapi tak tenang juga. Ada je masalah. Ada sama ujian. Nak buat apa lagi ustaz? Dia kata mayang dah, zikir dah, jaga ibu bapa, baca Quran dah. Apa dia banyak lagi masalah? La ilaha illallah. Mudah masuk surga lagi Syekh. Ni negeri dunia. Dunia ini Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini seperti penjara bagi orang mukmin, seperti syurga bagi orang kafir. Bagi orang kafir dia macam dalam surga dah, happy pagi petang siang malam. Mabuk yang pusing. Subuh tak bayar bangun, zakat tak bayar, makan babi, minum arak, berjudi, berzina. Kita banyak patah larang macam duduk dalam J sipar renggang. Jadi pas musibah. Itu tanda kamu naik darjat di akhirat. Tidak ada satu musibah yang menimpa orang mukmin melainkan padanya pahala di sisi Allah. Sehingga Nabi kata walaupun duri yang kecil mencocok jarimu, kita kena duduk selumbuk. Aduh, ya, ampun dosa dan naik martabat kita di sisi Allah. Jadi kalau kita nak senang, betul-betul senang, mana ada, sebab dunia dunia jifah. Dunia ini bukan tempat kesenangan, tapi tempat sampah. Faham lagi? Kalau dunia ni tempat senang dah, semua ulama menang tanding. Betul tak? Tapi yang menang minum arak, main ketung menang. Faham lagi? Kaki nak buat ekor menang. Tak? Dunia bukan tempat balas. Patutlah ada orang lama susahnya, lepas tu senang pula. Ada orang lama senangnya, lepas tu susah pula. Ada orang sekejap senang, sekejap susah, sekejap senang, sekejap susah, sekejap senang, sekejap susah. Faham? Ada orang susah, last sekali susah juga. Lagi. Kenapa? Kerana tak boleh kita nak jadikan hukuman di dunia ini. Dalil, ada tu imam senang, ada tu imam susah. Padahal dua-duanya kerjanya sama, memanggil manusia untuk sujud kepada Allah siang dan malam. Betul tak? Tapi bukan tempat balas. Kalau dunia ni tempat balas, semua bila akan pakai kereta Lamborghini Aventador. Kenapa? Dah balas dah di dunia, senanglah Tok Bila. Tapi Tok Bila bakal dia Vespa. Orang lain balik dah, dia dah hidup lagi. Mampu pula. Kalau dunia ni tempat kesenangan, tempat pembalasan dah, Tok Imam akan pakai Ferrari atau Bugatti Veyron 12 juta sutik. Ni dak benda bakal kacil, bonet belakang ikat dengan dawa. Kerana bukan tempat balas. Tempat yang sentiasa berubah-ubah, senang jadi susah, susah jadi senang, senang jadi susah balik. Bila nak senang betul? Akhirat. Baiklah kalau kita senang sokmo, 40 tahun dah kita kahwin dengan bini kita, senang sokmo. Okey, bini kita makin lawa ke makin bodoh? Dah. Dah senang lah tengok. Kita memang senang, tak ada masalah. Kita tengok muka bini. Tapi kalau isteri kita ahli syurga, kita tengok muka dia tu, Allah Rabbi, senangnya hati. Faham lagi? Seronok, gembira. Itu baru senang betul akhirat. Di dunia kita senang, tak pernah susah, tak pernah sakit. Tapi 40 tahun dah menikah, makin comel ke makin uduh bini kita? Makin uduh, makin meluat kita tengok. Dia pun lugar kau tengok muka kita. Kenapa? Al-alamu mutaghayyir. Alam ini berubah. Kita kahwin bila? Tahun 82, 40 tahun yang lepas contoh. 82 ke best malam tu. Tidur beradak hidung. Yang I tengok you tengok I. Malam pengantin learning boleh buat gitu. Tengok dah apa abang tak boleh tengok muka abang. Tengok muka niga kalau tengok. Faham? Ngadak hidung niga tu lagi tengok muka. Pasal malam pengantin macam dah 40 tahun dah tengok muka bini kita macam adudu.
Soalan seterusnya, dah esok cuti ke tak Mana aku tahu.